Berita menunjukkan bahawa Bung Mokhtar Radin, kadang-kadang disebut Bung Mokhtar, telah meninggal dunia pada usia 66 tahun pada 5 Disember 2025. Sepanjang lebih 2 dekad sebagai MP, Bung Mokhtar dianggap sebagai wakil rakyat lama dan berpengalaman bagi kawasan Kinabatangan, mewakili suara penduduk Sabah di peringkat pusat. Sebagai pemimpin utama di peringkat Sabah, kepimpinan negeri untuk parti beliau memainkan peranan dalam membentuk strategi politik, terutama selepas pergelutan beraja dalam parti, mempertahankan relevansi parti di Sabah. Dalam pilihan raya negeri terbaru 2025, beliau berjaya mengekalkan kerusi Lamag dalam saingan sengit, menunjukkan masih ada sokongan walau dalam suasana politik semasa